Assalamualaikum. We meet again. Morning guys. Sekarang ni 8 November. Sekarang pukul 7. Baru je siap-siap. Sekarang ni tengah breakfast. Aku beli sweet potato 2 hari lepas. So hari ni the day itself kita akan beraksi. Aku rasa korang pun tahu dah hampir berapa bulan dah aku prepare untuk hari ni. So finally dia dah sampai. So sekarang aku dekat Korea, kat Seoul. Kita dekat Airbnb kita lagi. Lepas ni kita akan bergerak ke event ni tempat. Ni sweet potato. Dah habis dah sebiji. Aras makan apa Aras? Makan roti coklat. Coklat. Aras ada apa hari ni? Dah tengok Hyrox aku dengan Papa. So kita enjoy dalam Hyrox. Support ambil gambar. Ambil gambar semua. Lepas tu semalam kita register. Macam good luck. Register macam good luck. Tengok baju sikit. Oh. Lepas tu kalau orang besar dia ada gambar dekat belakang. Oh ya ke? Kalau Aras tak ada. Since ni Hyrox korang yang kedua, macam mana korang decide untuk masuk single? Sebab saya nak menguji keupayaan saya untuk membuat Hyrox solo. Untuk aku, sebab kita dah buat double pro, so the next one is gonna be single lah. Kalau nak masuk double lagi, kira macam rugi lah this time sebab pergi jauh kan. Dan kita ada masa lama kan Daripada untuk prep. Bangkok. Kita decide untuk buat solo tu aku rasa More than 6 months. more than 6 months untuk kita prep. Apa expectation kau going into this race? First, macam aku ada mention dekat IG aku tak nak trip ni jadi all about Hyrox. Sebab kita buat family. Betul. So kita nak jalan-jalan juga. Dan dalam masa yang sama, kita tahu kita nak race single, which is first time. Kita tak tahu keadaan dia macam mana tau. Dia punya nervous dia punya intensity dia. Yes, kita training, tapi dekat tempat race tu memang Berbeza. dia punya environment dia apa semua memang beza. So kita just training as hard as possible. Bila kita dah pergi Seoul, try to enjoy dengan family. Sambil-sambil tu kita prep untuk race. Tu je aku punya mindset. Kita akan naik Grab dulu sampai dekat. Lepas tu jalan sampai dah sampai level 3. Lepas tu kita sampai level 3. bukan. Jalan kaki sampai lift. Lepas tu kita tekan level 3. Lepas tu kita naik atas. Detail bagi. Lepas tu Kita pergi counter. kalau kita pergi escalator pun boleh. Sebab ni kita bawa stroller. Macam mana? Boleh lah. Stroller kena naik lift. Kalau jalan kaki kena naik. Escalator. So kita jumpa je lagi. Ciao. Oi. Yang nak pergi Seoul ni training gila babi weh. Boleh katakan dahsyat juga sebab macam sama juga. Everyday kena pergi training. Tapi daripada yang dulu saya cakap kita kena spend 1 jam kat dalam gym tu, sekarang dah increase lah. Sebab bila kita train lagi kuat, masa race tu mental kita dah ease sikit lah. Dan lagi satu, masa training pun kita maintain pro weights. Walaupun kita buat open, kita training je. And aku rasa bersyukur ke masa race tu dia rasa ringan sikit sebab kita training berat kan. What was the hardest part of your prep? Hari ni one of the heavy day for our training untuk Hyrox. Bagi aku recovery sebab training kau datang gym, lepas tu kau lanyak je. Tapi kau nak recover and then next day kau nak buat benda sama lagi. Bagi aku ialah momentum nak continue training. Sebab nak training ni, itu yang orang cakap paling susah. Nak race, esok race kau boleh masuk je esok race terus. Tapi nak keep up with your momentum, sentiasa hadir. Race tu satu hari je. Race tu 1 hari je. Tapi yang training dia tu macam aku cakap 6 bulan. 6 bulan. Keras mat. Perasaan korang masa first sampai venue ni? Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat kita punya tempat event. Tadi kita naik Grab daripada Airbnb kita dalam 20 minit lah, tak sampai setengah jam.
Okay, jom. Masa tu kita datang pagi. Kita pun dah agak lewat. Betul. Dengan timing yang kita target untuk sampai. Lepas tu kita pun kena beli breakfast untuk family dulu. Semua benda. Kena prep benda-benda tu lah. So dekat situ ada punya lain dia bila kita travel kita saja dengan bawa family. Sebab masa dia orang tunggu kita nak warm up, nak race apa semua, kita kena siapkan makan dia orang dulu. Nak tak nak kau siapkan makan pagi untuk anak-anak, try to settle off everything. Pagi tu mindset aku technically ready je lah, tak ada apa pun, just Getting nak ready. sampai, warm up, then just go. Yes. Ada apa pun. Tapi sebelum race tu, apa yang kita orang lack, aku rasa kita tak dapat nak walk through sama-sama. Walaupun dia competition yang sama, tapi dia punya placing tu mungkin ada perbezaan. Betul. Running lap ada perbezaan, nak berapa apa semua. Kita tak dapat buat benda tu sebab satu dah nak start dan aku pun belum warm up lagi. Aku pula nak kena tengok family sekali. Bagai-bagai apa semua, Aras nak berak bagai semua pagi tu. So tu je lah dia punya lacking sikit lah pagi tu. Macam mana dalam tunnel? Dari segi nervous tu kurang dah aku rasa time tu. Sebab aku just fikir first run ni jangan tembak. Sebab orang selalu dia akan tembak laju, sprinting bagai semua. So untuk aku just remind diri aku benda tu banyak kali. Bila kau dah start tu ramai-ramai laju, kau akan tend to laju juga. Ya, betul. So tu dia punya bahaya dia lah untuk awal-awal. Apa momen dalam race yang keep you lah? Untuk saya, masa nak tarik sled stesen nombor 3, sled pull. Bukan apa, sebab dia punya turf tu pun ada sedikit berlekuk sikit lah. So masa push ada tersangkut sekali, dah panggil judge macam kenapa sangkut kan. Cakap oh memang ada slap down sikit benda tu. Dia lekuk tu bukan lekuk apa. Tak nampak. Dia macam ada macam kat rumah kau ada kumbahan punya Petak tu. petak tu, dia macam tu. So bahagian tu dia ke bawah sikit. So, bila kau dah sampai kat situ, Macam tak tahulah dekat semua lane ada ke tak, tapi aku dapat lane tu. So dia akan kacau mental kau sikit lah. Lepas tu masa nak tarik sled tu agak tak berapa nampak dan tak berapa fokus sangat. Line, atas line tu kita terpijak dan dah kena panggil dengan judge 2 kali rupanya. Tahu-tahu dah kena yellow. Oh ya? Yellow flag. Rupanya itu penalty yang pertama. Itu je lah macam big mistake yang first kali rasa macam down dah terus. Aku rasa sled tu dah rasa dah. Based on aku punya expectation pun memang aku tahu sleds adalah dua-dua lah, push and pull memang adalah station yang akan Kejam. akan tax kau banyak gila lah. Ada rasa sikit lah kaki time tu. Ada tak point yang kau rasa macam kau rasa nak give up, tapi kau fikir macam oh kau tak boleh finish? Tak boleh finish tu tak ada lah bagi aku. Sebab one thing about Hyrox Seoul, apa yang dalam mindset aku masa aku tengah race tu, aku tak push pun masa run. Aku punya run memang boleh dikatakan biasa-biasa, 6.5, average lah 6.5, 6. Bukan aku tak boleh push, aku tahu aku boleh push masa tu, tapi aku just maintain je, layan je. Masa Farmers Carry memang sakit, sangat-sangat sakit. Sebab ibu jari tak payah macam ni tau krem dia. Ibu jari terus Tarik terus tangkap. Apple terus cakap, Rip, duduk buka kasut. Memang tak boleh buat apa, duduk jari macam ni. Uish, itu time memang aku rasa nak nak keluar je lah daripada grace ni kan. Itu perasaan aku lah. Ada tak benda yang unexpected ke
lawak ke, disastrous. Ada? It's me again. Okay. Macam saya cakap tadi, masa sled saya pijak line. So itu dah masa lari-lari dan suddenly number kau appear, Muhammad Zarif Fikri, 5 minute penalty. Kat situ kita dah macam, benda ni kan, kenapa aku kena penalty? Lepas tu fikir balik, maybe because of sled tadi kita pijak. Okay lah. Dan lari dah lari, dah almost time tu nak buat rowing ke apa tak. Dan tiba-tiba dia tulis 10 minit. Oh, ini aku dah lost lah ni. Kat situ kau bermain dengan pemikiran kau. Penalti kau dah jadi 10 minit. Penalti aku dah jadi 10 minit. Apa punca? First punca 5. Okay, kita dah tahu maybe kita pijak line. Okay. Yang kedua tu tak tahu. Aku lari sepatutnya berapa round? 3 round ke? 2 round ke? Dia jadi confused kat situ. Yang tu yang itulah dia punya challenge. Solo challenge. Kau tiba-tiba kau kena fikir, kau dah berapa round lah? Kau tengah lari. Epo cakap nak kena makan sebelum ke selepas? Ke tengah? Okey, rupanya Epo cakap nak makan apa gel tu sebelum rowing. Okey, aku makan tengah buat rowing aku pergi makan. Itulah dia. Dan suddenly tengok ada lagi 3 minit tambahan penalti. Rupanya awak dah salah station. 7 dengan 6. Aku masuk 7 dulu. Lepas tu baru aku masuk 6. Itulah kesilapan dia, nasib baik habis. Kau buat lunges dulu baru kau buat farmer's carry kan. Masa Zarif dekat stesen ni aku dah habis. Kita orang tunggu dia dekat farmer's carry. Dekat farmer's carry lah. Sebab kau kena buat farmer's carry dulu. Kita orang tunggu punya tu. Nampak ada lari kan. Let's go. Lepas tu dia pusing. Tunggu kau okey. Lepas ni dia sampai. Tunggu tak sampai. Aku macam sebab dekat luar tu ramai lah orang spectator apa semua. Ada orang Malaysia pun borak-borak dengan brother tu apa semua bla bla. Dan aku dah di gaslight lah dengan diri sendiri. Aku rasa aku terlepas Zarif. Lepas tu aku cakap dengan Azwar, dengan Anne semua, Zarif dah mute. Laju lah dia buat sampai kita tak perasan apa semua. Lepas tu aku cakap, dia dah sampai lunges lah kot. Tengok betul. Dia dah buat lunges. Bila aku nampak dia buat lunges tu, dalam mind aku, dia dah buat lah farmer's carry ni. Okay, tengok dia pergi buat lunges. Support apa semua. Masa tu aku tak tahu dia terbalik station. Lepas tu dia dah habis lunges, dia lari. Lepas lunges, wall ball lah, betul tak? So aku tunggu lah kat wall ball. Sama, tak sampai-sampai. Mana Zarif ni? Lepas tu aku dah fikir, dia terbalik ke station? Dia ada dekat farmer's carry ke sekarang? Cakap dengan Azwar, dengan Anne, korang tunggu kat sini jap. I pergi tengok dia dekat farmer's carry. Memang betul member tengah dekat farmer's carry. Terbalik. Tak apa, aku tak nak kacau mental dia. Aku tak nak cakap dia terbalik ke apa ke. Aku just support dia apa yang dia tengah buat. Dan masa tu dia tak tahu pun dia terbalik. Alright, here we go. He's on 95. Oh, we'll try again. 95. Come on, Jeff. Last one. Aku tak tahu kenapa benda yang aku tak training pun, tapi masa aku rest aku tak letak bola. Pegang je. Sama macam aku lah. Aku tak letak bola langsung masa wall ball. Pegang je dan sambung. Masa wall ball dia senang sikit sebab ada screen. So bila kau buat tu kau tahu lah kau dah berapa kan. Sebab masa kat Thailand kita tak tahu. Ada makcik kira kan. Ada makcik kira pakai counter. So kita kira sendiri pun dalam mind pun kadang salah ke apa. Masa aku wall ball tu aku dah rasa, sebab aku tengok jam aku dah end. Masa aku buat wall ball ke apa ke, dia dah ter-end sendiri. So aku dah tak tahu time aku berapa. Dan macam aku cakap tadi, run aku pun slow. Aku ingat memang bye-bye lah timing kan. Lepas tu bila dah habis wall ball, lari dekat finishing line, aku memang tengok time. Oh baik, timing yang aku aim. 2 minit sebelum sejam 30 sebab aku memang target sub 90 minit. Alhamdulillah lah, tu je lah aku macam dapat lah apa yang aku aim kan. Habiskan. Go! One more, let's go! One more, let's go! On the way tu aku dah tak lari lah. Aku macam dah tak boleh nak lari sangat dah. So habis tengok okey 1 jam 47 minit 16 second.
13 minit penalti. Jawapan dia memang aku dah kira kat situ. 2 jam 16 minit. Tak macam mana yang simulation lah 1 jam 44. So alhamdulillah tak ada gap terlalu jauh dengan kalau kita nak dengan 1 jam 47. Tapi penalti tu ada penalti tu lah. Yang tu fikir nak kena buat balik lepas ni. Nak hilangkan penalti itulah. Apa kau rasa finish race ni compare dengan race yang sebelum ni? Very thankful kat diri kau sendiri sebenarnya. Sebab penat lelah yang kau usahakan sebelum ni on your training, macam aku cakap, you spend a lot of time masa training. Bersyukur sangat-sangat boleh capai this kind of activity, kau boleh habiskan. Bukan perkara yang mudah. Untuk aku puas lah. Sebab satu kau buat sendiri. Masa dekat Thailand kita split-split, walaupun division dia lain, pro weight dengan open weight, tapi still kau buat A sampai Z sorang-sorang. So dia punya feeling bila kau finish tu memang lain. Macam double ni nak tak nak kau macam rasa guilty kalau kau tak perform dengan betul. So those kind of feeling bila kau buat solo berbeza lah. Kau macam yes, I made it dengan diri aku sendiri. Walaupun ada penalti ke apa ke, tapi kau tetap okay, aku dah boleh buat. Aku dah selesai dah benda selesai kat sorang-sorang. What surprised you the most about yourself during this race? Dalam cramping tu tak sangka lah. Sepatutnya aku rasa itu dah no more lah. Give up lah. Give up lah. Aku ada target untuk buat unbroken dekat Farmers Carry. Alhamdulillah aku achieve. Dan aku punya time dekat lunges laju 2 minit 7 saat. Dan overall placing 19. So sangat-sangat laju lah. Tu kira elite level lah. Betul. Bagi aku. So bawah aku tak tahu betul ke tak benda tu. Tapi apa yang aku rasa, memang aku buat laju masa tu. Tapi aku tak sangka lah sampai 2 minit 7 saat. Alright guys, so aku dah settle dah High Rocks. Dan Zarid pun dah settle. Sekarang ni kita nak pergi makan sekejap. Agak ramai lah event space ni sebab dia share dengan event-event lain. Tapi kita punya High Rocks dekat tingkat 3. Dan tempat ni dia link dengan mall. Bagi aku, preparation. Kadang-kadang orang fikir the race itself kan. Preparation ni bukan aku nak cerita pasal training, tetapi preparation dari segi rehat kau, dari segi air cukup ke tak, dari segi sodium intake kau cukup ke tak, makan kau macam mana, apa semua. Bagi aku tu sangat-sangat penting. Sebab kalau kau training lah bagus macam mana, timing kau buat simulation baik macam mana, towards the race day benda-benda ni gagal, boleh jadi gagal. Itu boleh jadi cramping whatsoever. Kita punya training tu dah okey, tapi preparation kita. So what's next for both of you? Korang kena enjoy and subscribe. Jangan lupa subscribe.